Assalamualaikum. So kami dekat Movenpick, Anwar Movenpick. Yang ini Haram Tower. Ini bilik bangunan yang baru. Alhamdulillah. So kami ada 4 orang roommates. Maksudnya kami bertiga dan seorang lagi. So memang sesuai katanya 5 star. Katanya 5 star. So pantry-nya lengkap. Probably tak ada stove lah. Oh ada stove. Masya Allah. Ini makanan malam ni. Harapnya lebih menyelerakan lah. Right, and then daripada entrance tadi, lepas tu kita ada 4 compartment dalam kabinet ni. And then tu dia punya bathroom dia. Memang selesa. Sangat selesa. And then ini dia roommate pertama, ketua bilik, Mak Lang. Dari mana tadi? Mak Lang? Dari Kedah. Dan tempat kami. So alhamdulillah selesa. Bagi kami selesa. Dan Anwar Movenpick, as we know it, memang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Rasanya gate 15. So esok insyaAllah, sebab dah agak penat hari ni, direct je tadi, daripada buat tawaf wadak, balik terus siap-siap, terus naik bas and so on. So agak penat. So nak unpacking dan sebagainya. Kita akan pergi ke masjid esok insyaAllah. Itu je.